Oh. Orang ni. Kenapa? Awak ni. Macam manalah kambing ni boleh terlepas. Ucuk, kambingmu ni, Ucuk. Kau ni buat aku terkejut je. Alah. Kambing ni menjinak sikit lah. Kau tambat kat pokok kat luar tu. Tak. Karang dia buat hal dalam ni, Karang. Tak masalahnya. Dia ikut saya, Pak De. Bila dia ikut, masalah untuk saya. Aku kata datang sini biar awal. Yang kamu datang tu lambat pasal apa? Kan berkemas hari ni. Ni, kamu tambat elok, tambat belakang tu. Dia dah... Pish. Kau tengok. Apa ni? Dia dah buat sarkas pula sini. Ucuk, kambing ni, Ucuk. Pish. Kau bawa masuk ke dalam buat apa? Aku dah kata dia tak gigit. Biarlah dia duduk situ, tak apalah tu dia Tak boleh masalahnya Majun. Jangan tak apa. Kau tak tahu ya. Ni, cara nak panggil kambing. Jangan. Kan dia suruh beli es krim, bang. Tak apa. Kau tengok Mustafa rajin. Daripada tadi tak berhenti-henti pun buat kerja. Macam tu lah. Alah, pihak awak janganlah puji saya sangat. Awak tu apa kurangnya? Dah lah cut, cantik, baik lepas tu. Siapa dapat dia untung. Ya, betul. Untung kau nak puji-puji dia boleh. Tapi kau jangan nak selang pula aku. Pak De. Budak baru masuk kapung. Tunjuk baik. Tunggu lama sikit jahat ni. Alah. Kau fitnah orang je kau Bukan ni. fitnah. Kejap, Pak De. Apa kau kalau lemuk atas kapet? Mana ada orang muak atas kapet? Dia siap vacuum sampai pintu tau. Kita ni kalau handsome rapor tapi jangan bengong. Tolonglah, aduh. Pelik sangat ni, Pak De. Biarlah dia rajin. Pak Kodi ada, Pak Kodi? Tak tahulah. Yang kau ni dengki sangat dengan dia tu kenapa? Bukan dengki. Inilah aku buat semua. Semua dia buat. Rajin lah. Iyalah. Kau tengok dia tu. Kau tengok. Tak apa. Berabuk tu, berabuk. Pelik sangat ni, Pak Ding. Dia memang gitu. Pak Ding, telefon Pak Kodi. Ya. Bawa lah air kopi-kopi ke. Panjang umur. Bila aku jegi apa faham? Bila aku jegi apa faham? What's wrong? Aku tahu kedai aku open air. Orang boleh keluar masuk suka hati, sahabat ke, kawan-kawan ke apa. Aku punya blender. Sabar tu. Aku punya blender. Siapa ambil tak kerti hantar balik? Siapa ambil blender aku? Aku nak meniaga, aku nak masak. Tak, kau ni kenapa? Orang suruh datang kemas balai raya ni, kau lambat datang. Lepas tu datang nak marah-marah. Dah kenapa? Kamu tak tahu perasaan aku. Perasaan kau aku nak tahu pula. Blender tu baru. Ada siapa-siapa nak naik RM2 sekali pusing. Saya tahu dah siapa yang ambil. Dah. Benda tu Pak Kodi. Tak nampak aku tengah hin ni. Aduh, kau ni jangan pecah rahsia boleh. Jangan nak pecah rahsia. Kita orang. Tak ada, Pak Ding. Dia ni mulut bau sangat. Pak Kodi, kita gentleman bicara lah. Saya bukan nak curi blender. Cerita dia, saya nak buat kuih akok. Jadi saya nak blend bagi-bagi, saya tak ada blender. Saya pergi kedai Pak Kodi tak ada. Saya ambil lah blender dulu. Paniata lah. Apa ada hang? Dia ni kan. Saya minta maaf lah. Saya minta maaf. Saya nak bagi honest je. Saya nak bagi tahu je siapa yang ambil itu je. Aku Bukan saya kata saya tuduh. Ni, aku tak kisah. Tapi pandai ambil, pandai hantar balik. Yalah, nanti saya hantar. Pak Kodi takkan benda macam ni pun sanggup kita nak putus silaturahim. Kita kena kenal lama, Pak Kodi. Saya minta maaf, nanti saya hantar lah balik. Aku lebih meniaga. Dah ikut ni atau apa? Kita apa, saya pergi ambil blender, saya hantar dengan Pak Kodi. Jom. Pergi. Ni, nasi lemak ni waktu tubik belaka. Nasi lemak waktu tubik belaka. Wah, bawa sini semua tubik-tubik kat sini. Ni, nasib baiklah Bijan, hang ada Bijan. Salman pula tiba-tiba last minute malam tadi dia kata Pak Kodi tak dapat mai sebab dia ada kursus kawat. Aduh. Kawat. Dia masuk kawat. Oh gila hang diteror. Pak Kodi patut bersyukur tau saya bantu Pak Kodi. Sekurang-kurangnya kedai Pak Kodi ada nampak hipster. Bila adanya pelayan macam saya, betul tak? Hang tak pasang aku sanggui macam ni. Hipster. Tinggi sikit kan? Tinggi. Hipster. Tapi nak tanya lama dah rambut Pak Kodi ni. Tepi yang hubel, atas hitam. Ini hamster. Hang habis sama kerja. Terima kasih Bijan. Lega aku hang ada. Susul elok sikit botol kicap apa semua nasi lemak. Ni sini sepatutnya bukan tekat 6 ni. Ni mau 12. Sini 12 situ 4. Apa sini 12 situ Pak? Sebab sini biasa orang pok kat sini. Bagus. Penat. Kau tahulah balai raya tu bukannya ni umur-umur macam ni pula. Ni Kodi. Air.
Air apa? Pak Den, order dengan saya. Saya buat air. Air gapo? Air gapo? Cuk, air gapo? Tertarik lah. Tertarik Bolehlah dua. Tarik dua. Tertarik hipster Penat, sakit pinggang aku ni. Penat-penat bukan buat apa pun. Nengok je angkat sekotak 2 je. Hei, kau ingat tak berat kau kotak tu? Apa-apa pun hari ni, apa kata Pak Den dan juga Ucup cuba menu baru di kedai Pak Kodi. Idea saya. Apa dia ni? Bergedil, gelama, ikan masin. Memang style. Macam ni umur aku dah. Muda, tua, balik muda, tua balik. Tak pernah umur aku makan bergedil ikan gelama masin ni. Tak niat, kenapa satu je ni? Ucupnya mana? Sabar, tadi kau dah tertarik, saya tarik satu dulu. Tak cukup tangan nak buat 2. Kita orang menega. Kena kreatif. Kena kreatif. Kau pun takkan nak masak kicap sama tomat kan. Mesti macam-macam kita kena buat. Kalau kreatif pun jangan kreatif sangat. Sampai tak boleh makan. Cubalah tengok. Saya pun rasa boring yang kerja buat air satu. Tengok ais. Tak sanggup. Dia buat air. Tak sanggup sebenarnya. Tak sanggup tapi tak apalah. Biasa Salman cuti. Saya dah kena tolong. Aku nasib baik kau tu aku boleh minum air kan dia buat aku tak minum. Mana nak kesayang dengan Mustafa? Yang kau cakap reverse pun tak apa. Balik. Selamat datang ke warung Pak Kodi. Tak payah nak ucap selamat datang. Kau tahulah orang nak datang. Macam mana ni Pak Kodi? Saya pelayan baru di marah-marah. Dia tak kenal, hang tak pakai apron. Dia lupa pakai apron. Tega kan. Pak Din. Saya rasa ni orang baru ni sebab tak pernah tengok pun muka dia. Kalau nak mengumpat jangan cakap kuat-kuat aku dengar. Jangan nampak bang. Saya cakap abang ni orang baru sebab tak pernah nampak. Pakcik, Ya saya encik. bagi saya teh tarik satu. Boleh? Tarik panjang-panjang. Dia tarik panjang-panjang. Sahabat? Teh ais kat bawah. Ais. Kita jumpa kat pejabat kita bincang. Ali, makan tak Ais kat bawah. Kau kelakar punya makan tak apa. Ni ada makan kat sini, saya makan kat sini. Apa benda ada kalau ada makanan pun? Mi goreng. Tak sedap, tak apa. Ni, Tak terah lagi mana tahu. Tak sedap terah dulu. Bolehlah mi goreng ke apa. Mi goreng. Dah nak kena buat. ni anak Seman ni kan? Anak Seman takkanlah kau orang tak kenal. Oh, ada Seman? Anak Seman sebab dalam kampung ni kan ramai orang kadang-kadang aku pun tak apa nak ingat. Saya anak Seman, saya anak Seman. Dia anak Seman yang belah tu baru Pegeda. Dia. Anak Seman. Seman. Ni Along ke? Along. Along Seman kan? Along. Lain betul dah rupanya Long. Dulu gemuk, sekarang kurus. Dulu muka elok je. Sekarang kenapa? Berparut-parut. Kerja kilang parut kelapa ke apa? Saya bawa balik mancing ikan patin. Oh. Terlepas dia punya mata kali serap sangkut. Tapi Itu. bukan sini. Sini. Ini masa saya cabut tu. Masa saya cabut tu saya sangkut ke sini. Sebab macam tak balance lah sebelah kanan je dia. Kalau dah tahu macam gini, janganlah pakai key hitam. Patut biar ada key yang colour sikit. Tenggelam key tu. Tadi minta mi goreng. Pakai key hitam. Ini figur yang apa warna biru? Mi goreng warna biru. Telur ayam pun dengan kulit-kulit bagi. Itu pecah sendiri Saya cuba lah. Mustafa tak datang pun dengan PA. Mananya Mustafa? Mustafa tu siapa? Mustafa tu ada orang baru hijrah kampung ni. Mustafa. Mana dia? Mana Mustafa tu? Tadi ada dekat Balai Raya. Oh, Balai Raya. Dia berkemas tadi. Hari ni ada gotong royong Belah Raya. Betul royong. Tiba-tiba dah kenyang pula rasa perut ni. Oh ya? Makan apa tadi? Mi goreng warna biru. Telur rebus dengan kulit-kulit 2. Nasi Pak Kodi. lemak buka sempat letak sudu je tak makan. Tak, Pak Kodi, tak apalah biar nanti Sekali. aku Okey, kira. apa? Tak, aku kira nanti kemudian. Ni kalau nak balik sampai salam kat Seman. Seman. Baik, saya. Nanti saya pelanggan baru, saya akan bagi seorang satu. Terima kasih. Dua orang Dua orang saya bagi seorang satu. Saya ni ganas tau. Kalau pegang bunga mangga, binatang pun ketahukan saya. Memang konsep kedai tu. Cantik. Ambil, bawa balik. Bawa balik. Kau ni cakap aku tak nak ikut. Jalan. Masuk Pandai. neraka apa? Pandai dia pilih benda yang nak bawa balik, benda yang boleh terangkan dia. Mana rumah? Tu. Ni bos, ni bos. Apa benda kau? Ni sangkor. Tu di rumah. Okey. Sekarang aku nak kau pergi baling cat kat rumah dia. Cepat.
Ni, aku baca putih. Kau baca apa ni? Cap putih, bos. Apa pasal cap warna putih? Kita gangster mana boleh pakai cap putih? Alah, bos. Kita asyik guna cap merah je. Sekali-sekala kita tukar cap merah putih. Nak jadi gangster jangan gagap. Aduh. Cat merah tu berani. Baru. Putih ni budak-budak sekolah. Hitam tu kau. Benda dah tak ada. Pergilah. Alah, bos. Tak tahan ku senyumanmu meresap ke dalam dada. Jumpa manis hatiku tenang. Hai, beginilah orang bujang. Sidai baju sendiri, cuci baju sendiri. PA ada nampaknya macam suka dengan Mustafa. Aku ni kurang ke handsome. Hitam manis. Assalamualaikum Pak Din. Pak Din, sampai kita ada lagu tu Pak Din. Dalam aku tanam kasih Memoyan. Waalaikumsalam. Sampai lambat aku nak jawab salam kau. Kau ni kenapa dah macam ufti bunga emas aku tengok? Orang hantar ke siap ke tu? Pak Din, kita ada frozen roti canai. Oh, ingat juga kau Kak Pak Din ya? Mestilah. Tu yang buat Pak Din sayang tu. Dah tak ada orang lain. Eleh. Pak Din, cuma tu RM10 tau. Ni RM10? Yes. Aku ingatkan free. Tak, kita tolong Mila jualkan je. Nanti Pak Din bayar dekat Balai Raya je, okey? Pak Din, ini PA lawa tak? Mana? Lawa, memang sungguh. Lain macam. Keluar sini! Sini! Tak apa siapa? Sini! Pak Din, bila masa panggil buat show depan rumah ni? Tak tahulah. Sini! Baik. Keluarga pun tak ada ni! Ya. Sini! Sini. Duduk sini. Kau sini. Ni betul-betul ke main-main ni? Tak ada masa aku nak main-main. Duduk sini. Tak, kau ni siapa? Apa hal ni? Saya ni gangster. Cah! Cah! Oi, janganlah. Air Pak jadi gangster je ni. Kau jangan gelak macam tu. Kau boleh gelak macam ni. Aku lagi takut gelak dia daripada kau. Tali bawa keluar sekarang. Kain ikat tu, bos. Pergi. Kau, tangan kau. Ai, Ikat dua ni. Macam kahwin dia je ni. ai. Diam. Kau, kalau nak bercinta, cari boyfriend yang elok sikit. Masa pula aku bercinta dengan Pak Din? Dia agaklah kau ni. Siap bernyanyi semua tadi apa benda? Dah. Aku minta tolong. Tolonglah lepaskan aku. Aku ni ketua kampung. Kau nak buat apa ni? Tolong! Kalau tak kita viralkan benda ni. Puasa viral sangat kuat tau, jangan main-main. Berani apa buat kerja macam ni? Berani apa? Saya rasa ini ada kena-mengena dengan Pak D sebab tangan lebih kurang Pak D ni, kau tengok ni. Sekarang kalau dia tak kena penampang, kau kena penampang. Lebih baik bawa dia ke belakang. Letak bawa pergi balik. Ni, berapa masih? Masuk kau. Hei, hang fikir hang siapa? Hang sanggup buat ketua-ketua kami macam ni? Hang fikir siapa? Berani membuat perangai dalam kampung Kaluk. Ginilah, kecek banyak pun tak guna, mari kita buka tengok siapa dia. Buka. Jangan bagi can, jangan bagi can. Satu, dua, Tiga. Tak, ni apa hal? ya kau lari kenapa ini bukan hantu? Ini anak seman ni. Anak semen ni. Kalau macam ni, seorang tolong pergi panggil Seman, biar bapak dia tengok perangai anak. Jangan. Dah. Tak payah nak pergi panggil Seman ke apa ke? Seman tu siapa? Kau orang cakap Seman bapak aku. Seman bukan bapak aku. Bapak aku Daniel. Kau tak mengaku pula. Muka kau ni aku kenal lah. Aku ketua kampung ni. Kau lahir dulu, aku yang nyambut. Pak D ingat tak itu dia mengaku nama dia Alung? Anak seman ke Alung? Memang saya Along, tapi saya bukan Along yang A-L-O-N-G Along tu. Habis tu? Saya Ahlong. Nak pinjam wang? Ada masalah wang? Habis tu kau datang sini buat apa?
Nak ke sampai 18 kita orang? Nak siram-siram cat semua. Kau tak usah tinggi sangat angkat tangan tu. Ini boyfriend dia dah pinjam duit saya. Lepas tu lari tak bayar. Ni. Betul. Kenapa jauh juga jari aku ni kak? Ni, apa punya boyfriend yang cari ni? Agak-agak lah. Carilah yang elok-elok sikit. Aku kau hina. Kawan baik kau. Habis tu kau kata macam ini punya boyfriend? Apa ni semua ni? Apa dia? PA mana ada boyfriend? Siapa boyfriend PA? Kau jangan tak mengaku lah. Kau membohong lah. Kau tak ada boyfriend. Betul lah, mana ada PA pinjam malong apa semua? Mustafa. Itu Mana kalau budak tu? tak silap aku, dia ada buat macam lagu tau. Lagu macam mana? Amu tapar. Aku dapat. Ni. Hei, Mustafa tu bukan budak baru masuk kampung kita. Yang kemas-kemas tu. Along lah. Woi, Along. Kejap. Sejak bila Stephen Chow ada ni? Kau jangan babitkan PA dengan Pak Kodi dalam hal ni. Gua nak gua punya duit sekarang. Kalau tak, wah pancong gua. Pancong gua. Wah pancong. Biar aku jelaskan. Kau jelaskan sekarang. Jelaskan. Saya. Ni apa bau kunyit ni? Cuci ke belum? Saya nak minta maaf dengan semua orang kampung. Saya datang sini sebab saya hutang Along ni. Sebab tu saya datang sini. Hantar tak? Apa dia? Sekarang kau lepaskan dia. Tolong lepaskan. Baik kau lepaskan dia sebelum. Kamera. Ini sarung ni. Kau bagi aku sarung. Buat apa? Sekarang kau lepaskan dia. Lepaskan dia semua. Okey, 1, 2, 3, perang! Kau dengar keputusan aku. Kau tahu kenapa aku buat keputusan cepat? penat lah. Sebab aku nak mengah. Penat. Jadi, sekarang ni kita bawa perkara ni ke balai polis. Ni, Din. Ni, Din. Lain kali play safe, Din. Ha. Jangan agresif sangat, Din. Betul lah, Nen. Hantar. Baik, sekarang bawa dia ke balai. Hantar! Ni orang kampung, bawa dia ke balai cepat. Sabar. Ni boleh makan si lemak tu. Ni, hampa ada miss cakap apa-apa tadi? Ha? Tak, aku dah keluar masuk ni. Aku pergi belakang. Cuma nak cover. Pek tak tahu borak mana tak nampak. Aduh, tak nampak pula. Kadang-kadang kampung kita ni over. Bang, sini order. Kita dengan customer jangan marah. Kita layan baik walaupun dia kasar. Aku baran. Sini. Aku baran lah. Bagan lah. Aku baran. Okay, kalau bagan, tunjukkan barang abang. Apa dia? Anak, kenapa nak? Makan nasi lemak. Buat saya nasi lemak tu. Tapi itu dah nasi lemak dah tu. Ni nasi lemak apa? Mi goreng. Nasi lemak apa mi goreng? Mi goreng. Betul aku. Mi goreng. Mi goreng. Woi, janganlah. Air pak jadi gangster macam ni. Kau jangan gelak macam tu. Kau boleh gelak. Aku lagi takut gelak dia daripada kau. Tali buat keluar sebelah. Along, kau tak ingat lu? Ni otak-otak. Ada kerate.